Apa yang saya ingin bedakan sekejap lagi adalah sesuatu yang saudara dan saudari takkan tahu selamanya kecuali kamu faham bahasa Cina. Salam sejahtera semua, saya Albert Teh. Selamat kembali kepada saluran Reformati. Kali ini saya tetap pakai baju orange ini. Okey, Lokap STRM. Baju ni berjumpa dengan semua. Saya berharap satu hari nanti baju ini akan dipakai secara berleluasa di atas jalan, menjadi satu fashion trend. Baju yang lembut dan selesa ini dapat dibeli melalui Shopee. Ya, ingat dah, Shopee. Hari ini saya ingin berkongsi sesuatu yang sangat-sangat menggerikan serta membimbangkan kepada seluruh masyarakat Melayu atau mana-mana bangsa yang tidak faham bahasa Cina di negara kita. Apa yang saya ingin bedakan sekejap lagi adalah sesuatu yang saudara dan saudari takkan tahu selamanya kecuali kamu faham bahasa Cina. Ini yang bahaya. Ya, saya akan mendedakan satu video yang jelas memaparkan unsur perpecahan di dalam kalangan masyarakat dan ketegangan kaum di negara kita, berpunca daripada pemimpin politik, terutamanya ahli politik daripada DAP yang merupakan parti terbesar dalam kerajaan Madani hari ini. Saudara dan saudari, lihatlah sendiri sari kata di bawah, sari kata di bawah video sebentar lagi, apa yang dikatakan oleh ketua parti DAP Anthony Loke merangkap Menteri Pengangkutan ketika bercakap di dalam satu podcast yang disiarkan baru-baru ini. 你要应该骂回他 Who are you to question my loyalty? 录siapa? 用丘北东那个字的录下就是要我们自己去骂回阿克嘛。 Selaku ketua parti DAP, Anthony Loke panggil masyarakat Cina harus marah balik Ahmad Saleh, ketua pemuda UMNO. Namun, beliau hanya berani cakap perkara tersebut di dalam bahasa Cina untuk menayangkan kewibawaan dan kegagahannya kepada masyarakat Cina. Malah, apabila berhadapan dengan bangsa Melayu, beliau bercakap lain. Depan cakap bahasa Melayu berkawan, belakang cakap bahasa Cina menikam. Di sini, saya mencabar Anthony Loke menggunakan bahasa Melayu, ulang semula apa yang dikatakan oleh beliau. Cakap dalam bahasa Melayu apa arahannya kepada masyarakat Cina berhubung tindak balas terhadap Ahmad Saleh. Saya menasihatkan Anthony Loke jangan menjadi pemimpin dua muka yang licik. Cakap lain di lingkungan masyarakat Cina dan cakap lain di lingkungan masyarakat Melayu. Helanya ibarat ular berkepala dua untuk mencari modal politik. Seterusnya, kita beralih ke video kedua hari ini berhubung kenyataan Anthony Loke tentang keputusan daripada Jabatan Peguam Negara No Further Action NFA terhadap kes Zahid Hamidi. 今天星期四有个最新的这个新闻，就是 AGC 总检察署说 Zahid Hamidi 的这个案件呢是 No Further Action， OK， 就是说，他好像是已经清了。那么感觉上是不是说，现在的整个政府就会比较的稳定？当然，Zahid也说他不会离开团结政府，但是在这个时间点，这么敏感的时间点，总检察署的一篇的这个文告会让民众有很多的这个联想。你觉得说这个到底是怎样的？还是这个就是总检察署他自己的这个总检察署做的决定的话，也不会向这个内阁汇报啊。我们也不知道他几时会做决定嘛。他什么案件他也没有这个必要去向内阁去反映，或者去跟内阁来汇报。所以这个是完全是总检察署的一个自己的这个决定。Lebih 60 tahun DAP melong-longkan ideologi partinya adalah anti rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Dulu lantang bersuara membantah rasuah, terutamanya hampir setiap hari serang pemimpin berpokok tinggi daripada UMNO berhubung isu rasuah. Namun hari ini sudah bertukar tempat daripada pembangkang kepada kerajaan. Otak dan prinsip ikut bertukar. Bayangkan Anthony Loke kata keputusan NFA dibuat oleh Jabatan Peguam Negara, tidak dilaporkan kepada jemaah menteri. Beliau juga tidak tahu bila Jabatan Peguam Negara membuat keputusan tersebut. Ia adalah sepenuhnya keputusan yang dibuat sendiri oleh Jabatan Peguam Negara, yang diucapkan dalam bahasa Cina supaya orang Melayu, India dan kaum bumi putra daripada Sabah dan Sarawak tidak faham apa yang dikatakannya. Saya ingin nasihatkan Anthony Loke bahawa jangan memperbodohkan serta mengelirukan rakyat Malaysia dengan alasan tersebut yang sama sekali tidak masuk akal. Tiada orang akan percaya kamu lagi. Saya ingin tanya kepada beliau, siapa yang melantik
peguam negara, dan jawatan peguam negara duduk di bawah pemerintahan siapa? Keputusan yang sebesar itu untuk melepaskan timbalan Perdana Menteri tidak berbincang dengan Perdana Menteri. Alasan yang diberikan oleh Anthony Loke seolah-olah bercakap ketika mabuk, memalukan masyarakat Cina. DAP telah menggunakan sentimen anti rasuah untuk menghasut emosi dan mencipta harapan palsu kepada masyarakat Cina selama beberapa dekad supaya mendapatkan sokongan penuh daripada kalangan masyarakat Cina. Saya masih ingat ketika kempen Pilihan Raya Umum ke-15 pada bulan November tahun 2022, pemimpin DAP kata hantar Zaid Amidi ke penjara. Sebaliknya, sekarang kumpulan pembohong tersebut telah hantar beliau ke Putrajaya. Tahniah diucapkan kepada seluruh pimpinan DAP. Well done and keep it up. Sila lihat video terakhir hari ini. 但是我们以为凭着我们的这个可能是一些表现啊，我们当地的一些议员的表现啊，他们的工作啊，还有我们也没有涉及在那个丑闻里面呢。我们认为我们还可以保得住一些选区。是，但是后来就发现没有了。 Sehingga hari ini, Ketua Pemimpin DAP masih tidak sedar lagi tentang punca kekalahan teruk 8-0 di dalam pilihan raya negeri Sabah pada 29 November tahun lalu. DAP kalah habis makan telur dalam PRN tersebut. Memang benar apa yang dikatakan oleh Anthony Loke bahawa DAP tidak terpalit dalam skandal rasuah lesen penerokaan mineral di Sabah yang ditedarkan oleh saya dengan rakaman video dan pelbagai bukti yang kukuh telah dikemukakan kepada SPRM sejak hujung tahun 2024. Tetapi Anthony Loke sangat jelas bahawa jumlah seramai 15 orang pemimpin daripada Gabungan Rakyat Sabah GRS atau Gabungan Rasuah Sabah GRS terlibat dalam kegiatan rasuah yang terbesar dalam sejarah Sabah. Namun DAP telah memilih untuk bersubahat, menyokong dan bekerjasama dengan para pemimpin GRS yang terpalit rasuah. DAP tiba-tiba menjadi buta, bisu dan hilang prinsip perjuangan anti rasuah. Mereka berhubung skandal rasuah yang berlaku di Sabah. Manakala DAP menyokong dalang yang mencetuskan skandal rasuah di Sabah terus memegang jawatan Ketua Menteri. Secara langsung DAP telah memaparkan wajah sebenarnya, iaitu mereka sanggup menggadaikan maruah perjuangan serta mengecewakan segala yang telah mereka janjikan sebelum ini untuk mengekalkan kuasa pentadbiran. Saya percaya para pemimpin DAP telah merasai kuasa yang diperolehi sebagai kerajaan. Mereka sangat menikmati kehidupan yang mewah dan selesa semasa ini. Mereka tidak sanggup lagi kembali menjadi pembangkang. Oleh yang demikian, DAP telah memilih untuk memberi sokongan dan bersekongkoh dengan para pemimpin yang terpalit rasuah untuk kepentingan peribadi masing-masing. Saya ingin memberitahu kepada Anthony Loke bahawa gara-gara tindakannya telah mengkhianati masyarakat Cina. Susulan daripada itu, pengundi Cina dan pengundi di kawasan bandar telah memilih untuk menghukum parti kamu dengan keputusan 8-0 di dalam PRN Sabah baru-baru ini. Saya harap Anthony Loke sedar bahawa inilah punca sebenarnya masyarakat Sabah memberikan peluk kepada DAP. Saya berharap pemimpin DAP kekal menjadi buta dan bisu dan berkompromi terhadap isu rasuah supaya mereka akan mendapat peluk yang lebih besar, peluk yang besar semasa pilihan raya umum ke-16 yang akan diadakan mungkin hujung tahun ini atau tahun depan. Sekian pendedahan saya hari ini. Jumpa lagi dan jangan lupa lawan, tetap lawan.